Hello assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat datang kepada Motor dan juga Bukan Motor. Welcome back guys. Hari ni ada benda baru yang aku nak share dengan korang. Benda yang aku rasa lama dah orang pakai. Cumanya alhamdulillah rezeki bukan aku punya, aku hanya berkongsi dan aku hanya tompang saja. Okey, rezeki adik aku dapat beli motor baru lagi guys. Ya Allah, rezeki dia memang murah. Jadi aku sebagai abang, aku hanya mampu buat konten dan kita modify barang apa yang dia nak tukar dekat motor baru dia guys. So okey, motor baru dia. Motor apa? Okey, sekarang aku akan tunjuk korang motor apa, tetapi dia punya hint dia kat sini lah. Okey, ni dia barang yang dia akan tukar. Kita hint sikit dan barang apa yang dia akan tukar. Tada! GSX. Okey, jadi adik aku pakai GSX guys. Rider masih ada. Cumanya GSX ni motor daily dia lah untuk masa sekarang. Okey, jadi aku tak perlu cerita panjang-panjang lah mengenai motor GSX dia ni, sebab aku rasa ramai je orang dah buat review mengenai motor GSX ni. Jadi aku hanya buat sedikit modifikasi lah dekat motor ni. Kita buat konten modifikasi dan aku tak perlu bebel lah apa spek dia apa semua. Korang carilah sendiri dekat internet. Okey, tanya okey, so jom kita start dengan busik motor ni guys. Okey, seperti korang tengok, motor ni agak sengit kedudukan dia agak condong lah. Jadi adik aku beli benda baru, iaitu ni. Adik aku first nak tukar universal punya stand ni. Okey, single stand ni boleh adjust turun naik supaya motor ni bila duduk dia agak tegak lah. Dapat tegak sedikit pun dah jadi. Okey, sebab motor ni agak tinggi, sebab fork masih standard. Dia punya kebanyakannya memang standard lah motor ni. Motor ni pun tak habis running kan. Ada lagi berapa kilo? Lagi 20 kilo je. 20 kilo untuk 1000 km. Okey, sekarang aku nak tukar ni dulu supaya motor ni tegak sedikit lah. Sekarang aku nak ukur dia punya stand ni. Hujan ke? Tak, ukur ni. Tak, jauh daripada sini. Hujan guys, aku rasa. Okey, memandangkan tiba-tiba hujan panas, jadi aku akan tukar kepada plan B, iaitu kita tukar set mirror telinga capang. Okey, set mirror yang akan aku tukar yang first ialah ni, Pro Taper punya. Aku tak tahu original Pro Taper ke tak, tetapi kotak dia agak original lah pada aku tengok. Okey, brand Pro Taper Pro CNC, set mirror potong angin. Okey, jom kita tengok. Ni dia CNC guys, sedap pegang dia, finishing dia pun sedap pegang. Okey, jadi yang ni kita akan letakkan dekat belah sini lah, sebab dia punya ni pembenti dia. Jadi dia akan buka hala ke sini. Jadi ni ada belah sini punya. Kalau tengok pada lubang macam cun. Okey. Jadi kita akan try tukar dia punya set mirror dahulu. Dan ni aksesori dia lah. Aku tak tahu aksesori dia buat apa ni. Nanti kita akan tengoklah. Segala skru. Macam banyak sangat je barang ni, tapi tak apalah, kita cuba Aku tak tahu dia punya ni, tapi tengok macam straightforward je dan ada getah lah. Okey, jadi kita akan try buka ni dulu dan kita akan tengok boleh tak kita PMP yang tu ke sini, sebab aku akan risau kat sini lah, sebab dia punya kangkang ni macam besar. Boleh kot. Kita try buka dulu. Jom kita buka. Okey, so macam dah tengok ni kalau ikut pada skru, dia kedudukan ni tak berapa perfect dia tak rapat. Jadi solution dia ialah aku akan letak juga getah hitam ni dan kita akan ikut pada position ni je lah. Jadi kalau nak kemas, potong, siapa yang rajin lah, potong bagi boleh masuk cantik, atau korang letak macam ni je, ikut pada skru. InsyaAllah okey kot. Okey, so sekarang aku nak pasang dan aku akan tunjuk result bila dah pasang ni guys. Okey, settle. Tak susah pun. Cuma yang aku pelik bila banyak benda-benda ni lah. Siapa yang tahu kegunaan benda-benda ni semua, korang komen lah kat bawah Jadi angle dah cantik. Alamak, comel. Barulah cantik Okey. Okey. Macam besar sangat boleh lepas ke ni? Nak cilok? Better. Yang ni lagi keluar. Oh, ni pendek sikit lah? Pendek kalau okey. bro. Capang lagi capang. Okey. Aku yang first aku langgar, kalau set mirror lah aku langgar set mirror. Macam set mirror ni aku langgar. Shit. Okey, depan dah settle. Sekarang kita nak tukar. Ni pula Syah. Kita tunjuk ni pula. Dia punya Getah dia. getah mana? Getah je dia kasih. Potong sikit je. Itu memang dia lebih kan tu. Smoke pula. Wah, smoke. Okey. Oh, lepas tu dia lagi tinggi Lagi tinggi, yes. Dia bentuk okey. So jom sekarang kita buka ni, mana lengki aku. So aku macam biasa, kejadian lepas tukar. Okey, hanya buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 skru. Dah boleh ganti baru lah, sebab belakang dia bukan pakai washer bukan pakai skru Dia pakai getah ni lah. Jadi tak ada nut yang jatuh lah. Okey, kesilapan pertama, tak check menatang fender tu, windshield tu. Rupanya benda sini ada cangkuk guys. Original dia ada cangkuk. Jadi kalau korang tengok ni, aku zoom ni, sangkut ni. Jadi
skru ni semua kena buka. 1, 2, 3, 4 aku rasa. Lepas tu ni semua kena buka balik. Untuk cover set depan ni boleh tercabut. Kita akan alihkan dada ni ke depan sikit supaya ni boleh buka. Hayya. Untuk JSX ni kira first time tau aku buka cover set ke. Senang cakap senang, first time lah sentuh motor JSX. Jadi mungkin akan banyak benda yang kita akan belajar lah. Kesilapan. Salah satu macam ni lah. Nak tukar ni je tapi kena buka semua ni. Okey, daripada hilang sebiji getah sampailah menjadi satu masalah. Okey, sekarang dah buka sampai ke tepi. Aku tak tunjuk skru-skru semua. Jadi agak complicated sikit lah. Jadi sekarang memandangkan dah buka ni, misi yang ketiga Suzuki punya ni signal. Jadi nak delete signal ni, kita akan masukkan dengan signal ni lah dalam buka ni. Lepas tu ada yang kena guna kat depan ni? Tak ada. Lepas tu kita akan pasang tongkat. Jadi tak apa. Sekarang kita pasang apa panggil signal ni dulu, kita tengok boleh pasang tak? Tak apa, kita try tengok sebab harapnya PMP je lah. Aku tak reti sangat bab wiring ni. Okey, so lepas korang dah alihkan dada kiri kanan ni, korang akan nampak inner belah dalam ni yang menutup signal lama ni. Okey, jadi korang baru boleh keluarkan signal lama ni dan masukkan signal baru. Okey, signal baru ni belakang signal tu ada trip dan wire, dan diorang akan sekalikan dengan washer dan nut lah. Okey, sebelum korang betul-betul lekat, korang kena pastikan korang positionkan keadaan signal tu betul-betul lah, baru korang lekatkan dengan 3M. Okey, bila korang dah positionkan yang sebelah, positionkan juga dengan yang lagi sebelah. Jadi barulah signal tu nampak cantik kiri dan kanan. Okey, macam aku buat dengan adik aku ni, aku samakan kiri kanan dia supaya dia jadi symmetrical lah. Pemasangan dia tak susah sebab washer tu adalah pelapik untuk nut yang ada. Diorang berikan sekali dan baru korang ikatkan. Okey, dan macam biasa ikat semua semula dan kita test pada motor lah. Tapi apa yang aku perasan lepas kita pasang signal LED ni, korang akan dapat signal tu akan berkelip laju. Aku pun tak tahu apa reason berkelip laju tu. Mungkin korang boleh komen kat bawah apakah sebab bila pakai signal LED dia akan berkelip laju. Okey, adik aku pula dia pasang semula side mirror custom ni, side mirror potong angin ni, dan aku masuk semula cover set supaya aku dapat test lah kiri dan kanan dan test fitting balik dada kiri kanan ni supaya cantik fit lah. Ikat semua, pastikan skru jangan tertinggal guys. Okey, barang seterusnya. Seperti awal-awal tadi aku cakap stand. Okey, motor ni dia punya angle sebab first standard, sebab fork pun tak turun lagi apa semua. Adik aku nak tegakkan sikit je supaya dia tak terlalu condong. Jadi adik aku tukar dengan Universal punya stand ni, dan kita akan tengok bila kita pasang dekat sini adakah dapat membantu angle motor ni daripada condong macam ni dapat sikit. Sikit pun jadi. Kan. Jadi bila parking tak susah sangat. Sekarang adik aku tengah adjust. So sekarang aku akan tunjuk korang bila aku nak pasang kat sana nanti. Abang ada seorang abang tadi tu, dia panggil 1000cc tu, Suzuki. Dia siap bagi adik aku stiker. Betul-betul lagi yang Suzuki. Jisa tadi dia cakap. Yang 1000. Dia cakap naked, tak apa nak naked. Dia bapak apa siap. Dah siap. Okey, pemasangan stand Universal ni. Okey, stand Universal ni paling senang sekali lah. Korang hanya perlu buka nut depan belakang ni. Untuk stand standard ni, korang cabut, spring pakai balik. Aku akan pakai balik dengan yang original sebab biasalah original lebih tahan. Lepas tu, pasang semula skru, pasang semula nut. Jadi bila dah pasang semula, baru korang boleh ukur ketinggian mana korang nak letakkan yang Universal ni. Sebab seingat aku dia ada 3 step, 4 step tentulah. Jadi memudahkan korang untuk anglekan motor korang, kedudukan motor yang cantik. Macam itulah. So okey, settle. Alhamdulillah. Jadi kedudukan dia tegak sikit lah. Jadi adik aku ada problem bila kat bukit. Bila ada bukit, parking sengit. Bukit macam sengit sikit, ada condong. Jadi tegaklah sikit parking tu. Alright. Okey, untuk video kali ni itu saja buat masa sekarang. Aku dah pasang ni. Adik aku dah ketatkan siap-siap. Jadi getah tu hati-hati. Sekali dia masuk, buka semua. Okey, jadi dah ada apa ni panggil? Visor, side mirror, signal kiri kanan yang dah sunat. Okey, dan tongkat. Alright. Jadi
next project akan sunat belakang pula. Alright. Itu sahaja video untuk kali ni. Aku share sedikit. Aku akan buat voice over dekat video aku ni. Banyak guna voice over sekarang sebab lebih mudah dan lebih senang nak jelaskan kat korang. Korang pun faham, aku pun faham. Okey. Jadi itu sahaja video untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Kita akan project semula dekat sunat ekor pula. Alright, tu je lah aku buat masa sekarang. So kita apa-apa barang yang adik aku beli ni, macam biasa link kat bawah. Kok korang mencari, korang tak jumpa, cari kat bawah ni. Okay, support aku dapat rezeki sikit, korang pun dapat barang yang korang cari. Okay, so itu saja. Kita berjumpa lagi di next video guys. Tak recommend sangat dia punya signal ni lah. Sebab signal dia signal dia tak apa cantik lah. Kalau boleh ni kena pasang 3M yang betul lah. Ni 3M yang dia kasih. Sebab macam ni tadi elok. Cuma gam sana lah. Dia ikut lah. Sebelah okey, sebelah tak. So ikut lah. Kita orang kena betul balik, tambah lain. Ini nanti mungkin kena buka balik lah. So gam je lah, gam tak kuat. Tapi setakat pada angle okey lah, cantik. So kita berjumpa lagi di next video guys. So bye, Assalamualaikum.